Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insyaAllah dalam video kali ini kita akan bincangkan satu tajuk dalam subjek bahasa Arab bagi tahun 6, iaitu tajuknya adalah berkenaan dengan isim mausul. Okey, isim mausul. Isim mausul ni maksudnya kata hubung. Okey, nak tahu apakah maksud maksud isim mausul ni lagi, kita tengok kepada pengertian. Okey, isim mausul adalah kata hubung yang dalam bahasa Melayunya bermaksud yang. Okey, yang. Contohnya kita kata pelajar itu yang mendapat nombor 1 dalam kelas. Okey, yang ni banyaklah kita guna seharian kan dalam percakapan kita kan. So, dalam bahasa Arab, isim mausul terbahagi kepada 6 pembahagian menggunakan konsep muzakkar dan muannas, iaitu satu ayat tu merujuk kepada lelaki ataupun kepada perempuan. Okey, kita tengok. Okey, isim mausul kalau mufrad. Okey, kalau mufrad maksudnya kita bercakap tentang seseorang, satu orang. Okey, satu orang ataupun satu benda. Okey, kita akan gunakan dia dengan kita akan guna kalau muzakkar allazi. Okey, kalau muannas, kalau mufrad itu muannas allati. Maksudnya kat sini mufrad tu satu. Kalau kita bercakap tentang seorang lelaki, kita gunakan kata hubung ataupun isim mausulnya adalah allazi. Kalau seseorang tu, kita bercakap tentang seseorang yang muannas, yang perempuan. Okey, kita gunakan allati. Okey, dua. Kemudian, kalau musanna pula, okey, macam mana nak jadikan dia 6 bahagian tadi, kita tengok sampai akhir slide ni kan. So, musanna pula, kita bercakap tentang dua orang. Okey, dua orang. Kalau lelaki, okey, kita gunakan allazani. Okey, isim mausulnya adalah allazani. Kemudian kalau perempuan, kalau muannas, kita gunakan isim mausul allatani. Okey, allatani. Ada penambahan alif dan nun. Okey, kemudian kalaulah kita bercakap tentang 3 orang ataupun ramai, okey, ramai lebih daripada 3. So, kalau kita bercakap tentang kelompok yang ramai itu adalah muzakkar, lelaki, kita guna allazina. Okey, allazina. Okey, kalaulah muannas, kalau muannas pula kita guna isim mausul allati ataupun allai. Okey, jadilah 6 pembahagian mengikut konsep muzakkar dan muannas. Kalau mufrad muzakkar allazi, mufrad muannas allati, musanna muzakkar allazani, musanna muannas allatani. Kalau jamak muzakkar allazina, jamak muannas allati atau allai. Okey. Tak faham lagi, kita tunggu waktu kita tunggu nanti contoh ayat kan. Kemudian kita tengok cara guna isim mausul. Okey, cara guna isim mausul. Macam mana nak tahu cara nak guna, sama ada allazi ke, allati ke, allazani ke, allatani ke ataupun allazina atau allati atau allai. Macam mana nak guna dia? So, mesti perhatikan kalimah sebelum isim mausul. Sebelum kita guna allazi ataupun allati, kita kena tengok dulu kalimah sebelum dia. Menunjukkan kalimah tu mufrad ke, musanna ke, jamak ke, ataupun sama ada huruf yang perkataan yang sebelumnya tu menunjukkan muzakkar ataupun muannas. Paling senang, sebelum isim mausul tu kita kena kenal pasti kuantiti dan kita kena kenal pasti jantina. Okey, boleh? So, yang pertama, jika akhir kalimah ada ta marbutah, guna allati. Ini untuk
mufrad muannas. Okey, seorang perempuan. Okey, yang kedua, jika akhir kalimah ada waw nun ataupun ya nun, guna allazina. Okey, ini adalah untuk jamak apa? Jamak muzakkar, jamak ramai untuk lelaki. Ada waw nun ataupun ya nun. Okey, seterusnya yang ketiga, jika akhir kalimah tiada ta marbutah, gunalah allazi. Itu menunjukkan muzakkar, mufrad muzakkar, seorang lelaki. Okey, kemudian yang keempat, jika akhir kalimah ada alif nun. Okey, alif nun. Okey, kebiasaan yang ada alif nun ni adalah merujuk kepada muzakkar musanna. Dua orang lelaki kita guna allazani. Kemudian jika akhir kalimah ada ta alif nun, gunalah allatani. Ta alif nun ni merujuk kepada musanna muannas, dua orang perempuan, guna allatani. Seterusnya, jika akhir kalimah ada alif dan ta. Okey, jika akhir kalimah ada alif dan ta, maka kita gunakan allati ataupun allai. Penambahan alif dan ta ni merujuk kepada jamak muannas. Okey, jamak ataupun ramai untuk perempuan. Okey, kita tengok contohnya satu persatu. Okey, kita tengok contoh mufrad. Kita tengok contoh mufrad dulu. Okey, mufrad untuk muzakkar yang menggunakan allazi. Okey, antara contoh ayatnya adalah Muhammadun huwallazi qara'a as-sahifah. Okey, Muhammadun huwallazi qara'a as-sahifah. Okey, maksudnya Muhammad yang telah membaca surat khabar. Okey, kita tengok Muhammad tu kan seorang. Okey, Muhammad tu seorang, kita guna Muhammad tu seorang, lepas tu dia lelaki, kita guna allazi. Okey. Okey, untuk ni kita ada dua contoh. Al-qalamu allazi ishtaraituhu jamilun. Okey, al-qalamu allazi ishtaraituhu jamilun. Maksudnya pen, al-qalamu pen, allazi yang, ishtaraituhu telah saya beli itu, jamilun cantik. Okey, sebatang pen kita guna allazi. Okey, seterusnya kita tengok pada mufrad muannas. Okey, seorang perempuan. Kita gunakan isim mausulnya allati. Okey, contoh ayatnya adalah al-muhandisatu allati amilat huna mahiratun jiddan. Al-muhandisatu allati amilat huna mahiratun jiddan. Maksudnya jurutera perempuan lah ni, sebab dia ada ta marbutah. Okey, tengok dia ada ta marbutah. Sekejap. Okey, kat sini ada ta marbutah. Tadi kita kata kalau ada ta marbutah gunakan allati. Okey. Jurutera yang bekerja di sini sangat mahir. Okey, kita tengok contoh yang kedua. As-sa'atu allati ishtaraituha rakhisatun. Okey. As-sa'atu ada lagi ta marbutah, kita guna allati. As-sa'atu jam yang telah saya beli itu rakhisah, murah. Okey. Boleh. Yang ni tak ada ta marbutah, guna allazi. Dan kemudian kalau ada nama orang ni, senanglah, seorang Muhammad, guna allazi. Okey, al-qalamu ni tak ada ta marbutah, guna allazi juga. Kemudian al-muhandisatu, tadi kan kita kata tengok dulu perkataan sebelumnya sama ada, baru kita boleh tentukan sama ada nak guna allazi ke, allazani ke, allazina ke, allati, allatani, allai. Okey, ataupun allati. Okey, boleh. Yang mufrad. Okey, kita tengok musanna pula. Okey, untuk musanna yang merujuk kepada kita bercakap tentang dua orang.
Okey, 2 orang, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kita tengok yang lelaki dulu. Musanna, muzakkar, 2 orang lelaki. Kita guna isim mausul dia allazani. Okey, contoh ayat dia adalah at-tabibani allazani alajal marid nasyitani jiddan. Okey. Tengok at-tabibani. At-tabibani tu maksudnya 2 orang doktor. Okey, 2 orang doktor, kita guna allazani, ada penambahan alif nun. Okey, 2 orang doktor telah merawat pesakit itu sangat rajin. Okey. Kemudian kalau kita tengok kepada musanna muannas, okey, musanna muannas 2 orang perempuan, kita guna allatani. Contoh ayat dia adalah al-muhadiratani allatani darrasatal lughatul arabiyyah min Misra. Okey. Maksudnya al-muhadiratani, okey, 2 orang pensyarah, allatani tu yang lah. Darasata mengajar, al-lughatul arabiyyah yang mengajar bahasa Arab itu min Misra, dari negara Mesir. Okey. Tengok at-tabibani. At-tabibani ada penambahan alif nun, kita guna al-lazani. Kalau al-muhadiratani dia ada penambahan ta alif nun, maka guna al-latani untuk 2 orang perempuan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada jamak. Okey, jamak ni 3 ataupun lebih. Kita bercakap tentang 3 orang ataupun lebih. Okey, jamak untuk muzakkar, jamak untuk lelaki yang ramai, kita guna allazina. Okey? Allazina. Contoh ayat dia adalah al-muallimuna allazina yudarrisuna al-lughatal arabiyyah min Misra. Okey? Al-muallimuna. Macam mana ni? Apa maksud dia? Al-muallimuna, guru-guru, ramailah. Guru-guru, ada penambahan waw dan nun. Maksudnya ramai guru-guru lelaki allazina, okey, yang. Maksud dia yang. Okey, dia isim mausul. Cuma kita tambah ya dan nun untuk sebabnya ramai lelaki. Al-muallimuna, guru-guru, allazina yang yudarrisuna mengajar, al-lughatul arabiyyah yang mengajar bahasa Arab, min Misra dari negara Mesir. Guru-guru lelaki yang mengajar bahasa Arab daripada negara Mesir. Nak cakap mereka tu daripada negara Mesir. Al-muallimuna ada penambahan waw dan nun, guna allazina untuk jamak muzakkar. Okey, ramai untuk lelaki. Okey, seterusnya jamak untuk muannas, kita guna allati ataupun allai. Nak pilihlah mana satu. Okey, yang berkenan di hati, allati ataupun allai, bercakap atau merujuk kepada perempuan ramai, lebih daripada 3 orang. Okey, 3 orang dan lebih. Okey, contoh ayat dia al-ummahatu, okey, al-ummahatu allati yurabbina auladahunna bijananin. Okey, al-ummahatu, ibu-ibu. Kalau ibu ni perempuan lah. So, bila perempuan ramai, ibu-ibu, kita guna allati, yang. Ibu-ibu yang yurabbina, mendidik, auladahunna, anak-anak mereka, bijanan, dengan kasih sayang. Okey, boleh? Al-ummahatu, ada penambahan alif dan ta. Al-muallimuna dekat atas tu, muzakkar tu, ada penambahan waw dan nun, menunjukkan itu adalah jamak muzakkar. Maka kita guna allazina. Kemudian al-ummahatu, ada penambahan alif dan ta. Kita guna allati untuk merujuk kepada ramai perempuan.
Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan isim mausul, kata hubung yang bermaksud yang. Okey. Semoga video ini bermanfaat. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terkurang, tersasul dan sebagainya itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.